kejadian buli dalam kalangan pelajar sekolah semakin menjadi-jadi. Terbaru, 4 pelajar berusia 14 tahun ditahan selepas disyaki membelasah seorang rakan mereka sehingga parah dan merakam perbuatan berkenaan. Allahul Musta'an. Sahabat-sahabat sekalian, peristiwa ini mengingatkan kita dalam satu hadis Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah kamu sesiapa yang ada di muka bumi, termasuklah haiwan, manusia dan lain-lain, nescaya kamu akan dirahmati apa yang ada di langit. Apabila kita melihat isu buli-membuli, menghina ataupun dipukul, sebenar masyarakat sedang kehilangan satu akhlak yang sangat besar. Buli bukan tanda kita berani, tetapi tanda hilangnya belas kasihan dalam hati. Mungkin hari ini kita tak mampu nak ubah masyarakat, tapi kita boleh pilih untuk menjadi orang yang tidak menyakiti hati orang lain. Semoga Allah menjadikan kita orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.